Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat datang ke podcast khas sempena Hari AIDS Sedunia tahun 2025. Okey, bersama-sama kami hari ini adalah kita bawakan pada anda Dr. Muhammad Hazwan bin Baharudin, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Ketua Penolong Penekanan Unit HIV STI Hep C, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Beliau akan bersama-sama kami hari ini. Kita akan membincangkan tentang tentang podcast khas sempena Hari AIDS Sedunia. Terima kasih doktor kerana hadir. Apa khabar doktor? Alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Okey. Jadi terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih jugalah kepada Encik Azwan selaku moderator hari ini memberikan satu platform untuk saya berbicara tentang situasi semasa ataupun berkaitan dengan jangkitan HIV secara umum di Malaysia dan juga di Kelantan lah, berkenaan dengan risiko-risiko jangkitan dan juga program-program yang kita telah laksanakan di peringkat negeri. Okey, terima kasih doktor. Okey, hari ini kita akan mulakan podcast kita. Kita akan mengupas topik-topik yang berkaitan dengan HIV AIDS lah. Okey. Okey, pertamalah sebelum kita berbicara lebih lanjut, okey, kita perlu tahulah apa itu HIV dan apa sejarah macam mana HIV ini tersebar macam mana sejarah perubatan lah boleh doktor kongsikan lah. Okey, kalau kita tengok untuk penyakit HIV sejarahnya bermula di luar negara di mana kita rangkakan lebih kurang 4 dekad yang lalu pada tahun 1981 di mana pada tahun tersebut pada 5 Jun satu laporan berkaitan dengan penyakit yang jarang ditemui di mana di hospital telah dikenal pasti 5 pesakit dengan jangkitan dengan diagnosis pneumocystic carinii pneumonia di mana kita panggil jangkitan bahagian paru-paru. Di mana jangkitan pada tahun tersebut dianggap sebagai misteri kerana masih tidak tahu punca yang sebenar dan mereka mengalami masalah berkaitan dengan sistem pertahanan badan yang lemah lah. Okey. Baik doktor, biasa HIV ni kan kita pada peringkat awal lah, mungkin pada dahulu kita kenali dia sebagai satu penyakit misteri lah. Kenapa pada peringkat awal tu kita panggil dia penyakit misteri HIV ni? So untuk penyakit HIV dia dianggap sebagai misteri pada peringkat awal pada tahun tersebut kerana tiada satu teknologi yang canggih untuk mengesan penyakit tersebut dan juga tiada ujian yang untuk mengesan apakah kuman-kuman yang menyebabkan sistem pertahanan badan yang lemah lah. Jadi limitasi atau kekangan tersebut menyebabkan pesakit dikenali sebagai masalah sistem pertahanan badan yang lemah lah. Jadi tiada spesifik kuman yang dikesan untuk mereka lah. Okay. Sebab itulah kita panggil dia penyakit misteri lah. Sebab betul. Kita tak dapat nak detect lagi lah. Mungkin sekarang lah bila kita dah tahu macam mana kita fokus kepada Malaysia lah. Mungkin doktor boleh kongsikan macam mana trend HIV di Malaysia lah dan mungkin boleh fokus macam mana juga di Kelantan lah. Okey, alright. So seperti yang saya maklum kepada Encik Azwan tadi kes pertama di dunia pada tahun 1981. So untuk sampai di Malaysia ni Encik Azwan rasa berapa tahun lebih kurang?
Kalau lama jugalah. Okay. Dekat So untuk sampai di Malaysia untuk kes yang pertama dikesan adalah pada tahun 1986 lah. Maksudnya selepas lebih kurang 5 tahun di peringkat luar negara dan dikesan di Malaysia pada tahun 1986. Di mana selepas pengesanan kes yang pertama tersebut trend peningkatan kes HIV semakin meningkat lah. Dan memang kalau kita tengok peak kes HIV di Malaysia adalah pada tahun 2002, di mana kadar jangkitan HIV pada tahun tersebut adalah 29 per 100,000 population lah. Maksudnya dalam 100,000 populasi 29 kes HIV dikesan lah. Jadi mengikut satu kajian saintifik yang telah dilakukan oleh sekumpulan doktor pakar dan doktor-doktor yang merawat di sebuah hospital di Kuala Lumpur, sebanyak 60 kes yang dikesan di hospital tersebut, majoritinya adalah lelaki. Dan risiko jangkitan utama pada tahun tersebut yang utama adalah risiko perkongsian jarum suntikan oleh kumpulan berisiko, dan yang kedua ada juga risiko jangkitan secara seksual. Jadi pada tahun tersebut yang pada peak paling tinggi di Malaysia pada tahun 2002, kumpulan utama jangkitan HIV adalah melalui perkongsian jarum suntikan. Okey, itu pada sekarang ini trend dia adakah masih sama ataupun berubah? So seperti yang saya maklum tadi peak kita paling tinggi pada tahun 2002, dan kemudian Kementerian Kesihatan Malaysia telah melaksanakan beberapa targeted program ataupun program yang khusus untuk mengesan dan memberi rawatan kepada pesakit HIV untuk mengurangkan risiko jangkitan lah. Seperti yang saya maklum tadi, kumpulan risiko utama adalah risiko perkongsian jarum secara suntikan. Jadi pada tahun 2005 atau 2006, pada tahun tersebut, setelah kajian saintifik ataupun evidence based study telah dijalankan oleh beberapa pakar. Jadi satu polisi khusus kepada kumpulan risiko telah dilaksanakan untuk mengurangkan risiko jangkitan lah. Jadi dinamakan program pengurangan kemudaratan ataupun harm reduction program. Di mana program komponen utama program yang dijalankan ada dua program utama lah. Yang pertama adalah methadone maintenance therapy, di mana untuk methadone maintenance therapy kita menyediakan perkhidmatan methadone kepada penagih dadah yang mengambil dadah opioid, di mana ubat tersebut, ubat methadone ni bila diberikan kepada penagih dadah secara opioid, dia dapat mengurangkan ketagihan mereka kepada dadah opioid, dan dapat mengurangkan risiko mereka mengambil dadah. Dan seterusnya, untuk program kedua adalah program pertukaran jarum, di mana program pertukaran jarum ni kita Kementerian Kesihatan Malaysia dengan bantuan NGO akan memberikan jarum yang bersih kepada penagih dadah secara suntikan untuk mengurangkan risiko perkongsian jarum lah, di mana perkongsian jarum tersebut akan meningkatkan risiko jangkitan di kalangan penagih dadah. Okay. Itulah berkenaan dengan di Malaysia lah. Okey. HIV ni doktor lah, sebelum itulah kita berbicara dengan lebih lanjut lah. Jangkitan HIV ni kita dah tahu banyak kajian yang telah dilaksanakan, dan kajian secara saintifik pun telah banyak lah yang seperti yang doktor maklumkan tadilah. Mungkin doktor boleh kongsikan tentang klinikal jangkitan HIV ni kepada penonton kita lah. Okey, alright. Okay, terima kasih kepada Encik Azwan. Jadi untuk penyakit HIV, penyakit HIV dia adalah virus. Dia adalah virus HIV, maksudnya adalah Human Immunodeficiency Virus, di mana virus tersebut
bila memasuki sistem pertahanan badan kita manusia, dia akan menyerang sistem pertahanan badan. Jadi dia akan, bila dia memasuki sistem pertahanan badan, dia akan menurunkan keupayaan badan kita untuk melawan penyakit lah. Jadi saya suka saya ceritakan untuk penyakit HIV dia ada 3 peringkat utama. Okey, di mana peringkat yang pertama adalah acute, maksudnya peringkat acute yang pertama, peringkat kedua adalah chronic, dan yang ketiga adalah yang akhir sekali AIDS lah. Acute immune deficiency syndrome. Di mana untuk kalau untuk peringkat pertama untuk HIV, bila kuman tu memasuki badan, untuk pesakit tersebut menunjukkan gejala pertama untuk dapat dijangkiti HIV, dia mengambil masa di antara 2 hingga 4 minggu untuk menunjukkan gejala lah. Cuma yang special sikit untuk HIV ni, gejala di peringkat awalnya adalah dia adalah seperti flu-like illness, ataupun kita panggil demam sesama biasalah. Kebanyakan peringkat awal pesakit akan mengalami gejala seperti demam, batuk, sesama, sakit tekak. Di peringkat awal agak sukar untuk pegawai perubatan atau doktor lah, sama ada di hospital ataupun di klinik kesihatan, untuk mengesan penyakit tersebut disebabkan oleh gejala tersebut lah. Gejala dia sama. Contohnya macam kalau ada influenza, batuk sesama yang sama. So hanya pesakit sahaja yang tahu jika dia berisiko untuk mendapatkan penyakit tersebut di peringkat awal lah. Jadi setelah mendapatkan rawatan, kita panggil symptomatic treatment lah, rawatan berkaitan dengan gejala tersebut lah. Contohnya kalau demam, ambil ubat Panadol, ubat, ataupun kalau batuk sesama, ambil ubat yang berkaitan dengan batuk yang sesama. Dan biasanya pesakit akan sembuh dengan ubat tersebut. Dia akan sembuh dan kemudian dia akan masuk ke fasa seterusnya, di mana untuk fasa kedua adalah dipanggil fasa kronik. Fasa kronik ni dia akan sihat, Cik Azwan. Dia akan bermula dengan sembuh gejala peringkat akut, dan dia akan masuk dengan kronik dengan gejala seperti biasalah. Jadi dia akan sihat seperti biasa dan boleh melaksanakan aktiviti harian lah. Cuma untuk peringkat kronik ni dia bergantung kepada individu. Secara puratanya bergantung masa, tempoh masa dia lebih kurang di antara 8 hingga 10 tahun. Maksudnya lama. Lama. Di mana pada peringkat akhir untuk penyakit kronik ni, sistem pertahanan badan dia kira terlalu lemah lah. Di mana kita panggil apa? Sistem imun pada waktu tersebut akan tidak mampu melawan penyakit, dan penyakit pesakit tersebut akan menunjukkan gejala seperti yang teruk lah. Contohnya kurang selera makan, tidak jadi kurus, tidak mampu melaksanakan aktiviti harian, dan ada risiko opportunistic infection, ataupun kita panggil apa? Penyakit opportunistik lah, mana akan menyerang sistem pertahanan badan dan menyebabkan badan semakin lemah lah. Dan untuk peringkat akhir, AIDS lah, untuk peringkat AIDS yang peringkat akhir, di mana pesakit akan memasuki fasa AIDS apabila dijangkiti penyakit opportunistik tadi. Contohnya penyakit tuberkulosis, TB common ataupun selalu berlaku di kalangan HIV. Sebab bila pertahanan badan lemah, senang kuman lain pula datang dan menjangkiti pesakit HIV yang sememangnya sistem pertahanan badan yang sedang lemah, dan akan menyebabkan tambah komplikasi dan risiko-risiko yang lain lah. Betul. Biasanya untuk perubahan daripada fasa, mungkin bila mendapat jangkitan akut pertama, berapa tempoh masa biasanya yang akan berlaku? Mungkin daripada akut kepada kronik, daripada kronik kepada AIDS mungkin kalau dengan rawatan ataupun tanpa rawatan, macam mana tempoh masa? Jadi untuk makluman Cik Azwan sekarang memang rawatan untuk HIV dengan menggunakan ARV ataupun kita panggil antiretroviral treatment memang dah easily available lah, memang dah mudah didapati lah, sama ada di peringkat klinik kesihatan
di peringkat hospital ataupun di fasiliti kesihatan swasta pun memang boleh didapatilah. Jadi macam saya cerita tadi, secara semula jadi ataupun natural history of the disease, secara semula jadi untuk jangkitan HIV, pada peringkat awal untuk acute, untuk mendapatkan gejala seperti saya maklum tadi 2 hingga 4 minggu. Dan untuk kronik 8 sehingga 10 tahun bergantung kepada individu, dan apabila memasuki fasa AIDS, dan yang itu bergantung kepada imun itu sendirilah. Itu jika tiada rawatan lah. Jadi jika ada rawatan, kita boleh mencegah daripada memasuki fasa AIDS lah. Sebab bila ada kita panggil rawatan yang sempurna, pesakit menerima rawatan yang betul, dia akan meningkatkan sistem pertahanan badan untuk melawan penyakit, kuman-kuman lain, dan pesakit boleh sihat seperti tiada HIV. Maksudnya dia boleh bekerja, menjalankan aktiviti harian tu seperti biasa. Cuma syarat utamanya adalah menerima rawatan awal, dan yang kedua adalah adherence kepada treatment lah. Maksudnya kena makan ubat, mematuhi rejim ataupun kita panggil apa? Tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor lah, untuk memastikan keberkesanan rawatan tersebut lah. Okay. Yang pentingnya apabila mungkin dah didiagnose menghidap HIV, mana dapatkan rawatan awal lah daripada betul. Apabila mendapatkan rawatan awal tu, yang doktor maklumkan tadilah, dia boleh mencegah kita daripada ke fasa seterusnya lah. Kita kalau boleh kita nak komuniti lah semua tahu bahawa kalau mungkin anda dikesan menghidap penyakit HIV, disahkan boleh dapatkan rawatan. Kita adakan rawatan secara percuma di klinik kesihatan. Untuk warga negara Malaysia semua adalah percuma lah, untuk memastikan akses kepada rawatan tu adalah mudah dan dapat dilaksanakan dengan berkesan dan menyeluruh kepada semualah. Okay. Dan satu lagi mungkin saya nak highlight berkenaan dengan rawatan lah. Di samping kita nak mengelakkan kepada AIDS, kita juga dapat mengurangkan komplikasi-komplikasi lain lah berkaitan dengan sistem pertahanan badan lah. Okey, itu penting ya, kita dapatkan rawatan dan patuhi rejim yang disarankan oleh doktor lah. Okey doktor, sebelum kita berhenti rehat, mungkin doktor boleh ulas lah siapa sebenarnya yang kumpulan yang berisiko utama lah yang dijangkiti HIV. Kadang mungkin dulu kita tengok kalau ikutkan sejarah tu mungkin yang penagih dadah. Adakah trend tu berubah dan adakah siapa kumpulan berisiko utama sekini lah? Terima kasih. Satu soalan yang bagus lah untuk kita kenal pasti kumpulan berisiko. Seperti yang saya maklum tadi peak jangkitan HIV pada tahun 2002 di mana kumpulan risiko di kalangan penagih dadah penagih dadah disebabkan behavior dia, tingkah laku dia yang mengamalkan perkongsian jarum suntikan dan program seperti saya highlight tadi, metode maintenance terapi dan needle shrink exchange program berjaya mengurangkan risiko jangkitan HIV secara perkongsian jarum. Walau bagaimanapun pola risiko jangkitan HIV telah berubah pada tahun bermula 2010. Pada bermula 2010 kami di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia mula melihat trend peningkatan risiko jangkitan HIV secara seksual. Maknanya selalu hubungan seks menyebabkan perebakan jangkitan HIV dalam komuniti lah. Jadi sejak tahun tersebut kalau mungkin saya boleh kongsi sedikit statistik semasa untuk HIV di Malaysia, mengikut Global AIDS Monitoring Report, satu laporan tahunan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui sektor HIV Hestia Hep C melaporkan jumlah kes terkini HIV di Malaysia adalah sebanyak 3,185 kes. Dan majoritinya adalah risiko secara
secara seksual saya rasa lebih 95% tinggi. dilaporkan memang tinggi. Jadi pola perubahan jangkitan daripada risiko perkongsian jarum kepada risiko jangkitan seksual telah dianalisa dan dikenal pasti terdapat empat key population, kumpulan berisiko HIV atau dipanggil key population untuk HIV lah. Siapa kata? Okey kan. Okey. Jadi yang utama pada kita tengok pada hasil daripada laporan tersebut lah. Yang pertama adalah man sex with man, MSM ataupun hubungan seks lelaki dengan lelaki. Yang kedua yang seterusnya adalah risiko secara seksual juga, secara heteroseksual, maksudnya lelaki dengan perempuan. Dan untuk golongan penagihan dadah, penagihan dadah tu memang sangat berkurang lah sekarang lah. Jadi pola risiko jangkitan utama adalah secara seksual lah, paling tinggi secara seksual lah. Okey, kita dah nampak lah perubahan pola jangkitan lah daripada dahulu, daripada penagih dadah sekarang ni dari segi jangkitan secara seksual lah. Secara seksual. Okey doktor, sebelum kita teruskan lagi, kita berhenti rehat seketika, kita kembali lagi sebentar ni. Okey, terima kasih. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang memusnahkan sistem ketahanan badan seseorang dan menyebabkan AIDS. Ini boleh mengakibatkan pesakit mudah mendapat jangkitan kuman dan kanser. Kementerian Kesihatan Malaysia melaporkan 60% jangkitan HIV adalah melalui transmisi homoseksual, manakala 33% adalah melalui hubungan heteroseksual. Jangkitan HIV melalui transmisi seksual boleh dielakkan dengan menggunakan kondom dengan cara yang betul, mengambil ubat antiretroviral dengan betul. Anda juga boleh mengambil rawatan antiretroviral prophylaxis atau pre-exposure prophylaxis jika pasangan anda orang yang hidup dengan HIV. Sila dapatkan nasihat dari pakar penyakit berjangkit atau pakar perubatan keluarga terdekat sebelum mengambil rawatan prophylaxis ini. Pesakit HIV yang menjalani rawatan antiretroviral perlu mengambil ubat mengikut jadual bagi mengekalkan undetectable viral load. Tahap virus tidak dapat dikesan. Rawatan ini mampu mencegah virus ini daripada menjangkiti kepada pasangan secara seksual, untransmittable, apabila pesakit mencapai tahap undetectable virus load. Patuh kepada ubat antiretroviral jika anda hidup dengan HIV. Jalani ujian saringan HIV dan mulakan rawatan dengan segera jika anda dijangkiti HIV. Okey, kembali lagi kita ke podcast podcast khas sempena Hari AIDS Sedunia 2025. Okey, bersama saya hari ini adalah Dr. Muhammad Azwan yang beliau merupakan pakar perubatan kesihatan awam, mangkap ketua penolong pengarakanan unit HIV STI Hep C ni Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan lah. Okey, doktor, tadi doktor telah mengupas sebelum kita tadi doktor telah mengupas sejarah, dan ada juga doktor nyatakan tentang kumpulan-kumpulan yang berisiko, di mana pola perubahan kumpulan berisiko yang dijangkiti HIV ni telah berubah daripada penagih dadah kepada jangkitan secara seksual. Jadi doktor, berdasarkan trend perubahan yang inilah, mungkin pihak Kementerian Kesihatan dan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan sendirilah merangka strategi untuk pencegahan dan saringan yang telah dilaksanakan. Mungkin boleh doktor kongsikanlah berkenaan dengan strategi pencegahan. Okey, berbalik kepada situasi terkini tadi Jadi program pencegahan, kawalan dan akses kepada rawatan HIV khususnya telah dipelbagaikan dan strategik targeted program kepada kumpulan berisiko tersebut lah. Okey. Jadi untuk makluman Cik Azwan juga, Malaysia merupakan negara concentrated epidemic of HIV, di mana jangkitan HIV tertumpu kepada kumpulan berisiko. Yang seperti yang saya maklumkan tadilah, kumpulan berisiko 4 yang utama,
men sex with men, dia ada juga transgender, female sex worker, dan PWID atau PWUD, person who use atau person who injecting drug lah. Jadi ada 4 kumpulan utama lah. Jadi risiko jangkitan di kalangan kumpulan utama itu melebihi 5% jangkitan HIV di kalangan mereka lah. Sebab itulah Malaysia telah dimasukkan dalam kategori concentrated HIV epidemic country. Dan yang kedua adalah dari segi mengikut Global AIDS Monitoring Report juga, risiko kes baharu HIV, jangkitan kes baru HIV dilaporkan untuk di Malaysia di kalangan umur yang paling tinggi adalah berumur 20 hingga 29 tahun, sebanyak 45%. Dan yang kedua, golongan umur yang kedua paling tinggi adalah berumur daripada 30 hingga 39 tahun, iaitu sebanyak lebih kurang 35%, 30% ke atas lah. Jadi melihat kepada situasi ini, kebanyakan kes HIV terkini adalah di kalangan remaja. Kita tengok di kalangan remaja lah. Jadi terdapat beberapa program lah yang kita fokuskan kepada remaja lah, untuk program pencegahan lah untuk HIV lah. Okey, mungkin kita melihat tadi kan pola tu, kumpulan salah satu kebanyakannya adalah remaja, betul ya, 45% tadi dianggarkan remaja terlibat dengan yang inilah. Jadi ada tak program khusus untuk remaja? Untuk remaja, satu program khas yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu program ProStar 2.0, program sihat ProStar, program sihat tanpa AIDS untuk remaja, di mana telah dilancarkan secara rasminya pada tahun 2023-2024 lah, di mana untuk program ini dia telah melaksanakan 10 modul dalam program tersebut untuk memberi pendidikan tentang jangkitan HIV dan untuk memastikan remaja mendapatkan akses kepada rawatan dan saringan dan diberikan rawatan dengan segera lah. Terdapat beberapa formula yang telah diterapkan dalam program ProStar 2.0. Formula yang pertama adalah tambah. Dia ada macam matematik sikit. Tambah adalah untuk memastikan golongan remaja dapat menambahkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan HIV. Yang kedua adalah darab, iaitu gandakan usaha. Gandakan usaha untuk mendapatkan saringan awal, memberikan maklumat berkaitan dengan HIV dan rawatan dengan segera. Yang ketiga adalah bahagikan tanggungjawab, di mana di pelaksanaan program ProStar 2.0 kita melaksanakan TOT, training of trainer kepada kumpulan remaja tersebut. Di mana petugas kesihatan akan melaksanakan program di institusi IPTA, IPTS, dan kita latih remaja tersebut untuk dijadikan role model dalam kalangan remaja tersebut lah. Kita latih mereka untuk, dengan harapan mereka dapat menyampaikan maklumat berkaitan dengan HIV kepada kawan-kawan mereka lah, rakan-rakan sebaya mereka lah. Dan dalam formula tersebut lah, kita setakat pelaksanaan di peringkat negeri Kelantan, semua daerah melalui pasukan-pasukan HIV kesihatan di peringkat daerah dan juga di peringkat hospital juga, kita bekerjasama dalam memastikan pelaksanaan program ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh lah kepada remaja lah. Okey, mana adalah satu program khas kepada golongan remaja. Mana tambah tolak darab bahagi tadi. Kita gunakan formula tersebut lah, di mana
pelaksanaan program pendidikan kesihatan untuk remaja iaitu Prosta 2.0 yang memang fokus kepada kesihatan seksual dan reproduktif lah serta pencegahan HIV lah. Okey, alhamdulillah lah. Macam mana pula doktor dengan aktiviti saringan lah di peringkat komuniti, ada aktiviti khusus ke ataupun komuniti boleh datang secara sukarela kepada klinik-klinik swasta atau klinik-klinik kerajaan sendiri? Okey, alright. Jadi saringan awal merupakan satu langkah pencegahan yang paling penting lah untuk memastikan kumpulan berisiko mengetahui status mereka dan dapat disegerakan rawatan kepada mereka lah. Jadi inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga dilaksanakan di Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, kita telah memberikan akses kepada HIV self-test. Maksudnya HIV self-test ni saringan kendiri, saringan kendiri HIV, di mana akses kepada saringan tersebut boleh didapati melalui klinik kesihatan, iklan melalui kesihatan, juga iklan melalui platform MySejahtera. Kalau Encik Azwan tengok dalam MySejahtera yang kita selalu guna waktu COVID dulu, betul. Dan kita boleh tengok dalam menu dekat MySejahtera ada satu menu Test Now, di mana bila kita klik kepada menu tersebut, kita akan dilinkkan kepada satu platform untuk mendapatkan HIV test yang diberikan secara percuma. Maksudnya bila kumpulan berisiko yang ingin mengetahui status mereka, dia boleh klik kepada link dalam MySejahtera dan setelah mengisi maklumat yang diperlukan, kit tersebut akan dipostkan ke rumah dan mereka boleh melaksanakan ujian self-test secara kendiri, buat sendiri di rumah lah. Dan terdapat dua metod utama cara untuk mendapatkan ujian saringan HIV. Yang pertama, metod secara capillary lah, dapatkan macam biasalah, cucuk lah. Macam kita cek kecil manis kan, macam kita cek kecil manis tu, kita cucuk dan ada kita panggil test untuk dapatkan status mereka lah. Ada prosedur yang perlu dipatuhi lah. Dan yang kedua adalah melalui saliva. Seperti kita cek COVID kan, kita cek COVID. Untuk HIV pun sama. Dari segi keberkesanan untuk memberikan keputusan saringan tu almost equal lah. Almost equal. Boleh digunakan sebagai saringan lah. Dan untuk makluman Cik Azwan jugalah, sejak dilancarkan di Malaysia, lebih daripada 6,000 HIV self-test ni telah diedarkan kepada kumpulan berisiko untuk membantu mereka dapatkan status mereka, dan mereka boleh mendapatkan konsultasi berkenaan dengan status mereka melalui platform fasiliti kesihatan, ataupun boleh merujuk kepada NGO yang berdaftar melalui Malaysia AIDS Council lah. Kalau di Kelantan kita ada Persatuan Perantaraan Pesakit Kelantan, ataupun Sahabat lah, Sahabat lah, untuk di Kelantan lah. Jadi strategi yang pertama adalah HIV self-test lah. Okey, baik. Macam tahu tadilah para penonton, sekarang ni kita dah ada ujian kendiri dah, mana dilaksanakan secara sendiri. Mana penonton bolehlah, kalau mungkin nak buat self-test, mungkin rasa macam segan nak ke klinik kesihatan. Macam yang doktor maklumkan tadilah, buat melalui MySejahtera, melalui MySejahtera, klik Test Now dan kasih isi maklumat yang diperlukan, dan dia akan post, akan dipost ke rumah masing-masing lah. Secara percuma semua. Secara percuma. Mana postage pun percuma, Cik Azwan. Mana tak perlu bayar apa-apalah. Cuma apabila dia dah ada keputusan tu, perlu dilaporkan dalam MySejahtera juga kan? Betul. Dia ada platform dia. Cuma nasihat saya lah, dapatkan konsultasi di klinik kesihatan yang berdekatan, ataupun melalui seperti yang saya maklum tadi, melalui NGO yang berdaftar dengan
dengan Malaysia AIDS Council untuk disusuli dengan ujian pengesahan dan konsultasi seterusnya lah. Baiklah. Ya, dengar ya. Lepas daripada dah buat self test tu nanti boleh kontak hubungi yang kalau kita ada NGO sahabat lah di Kelantan untuk tindakan seterusnya. Okey doktor, mungkin dekat klinik di Kelantan ada tak apa klinik yang menyediakan apa-apa ataupun special ubat yang disediakan untuk pesakit untuk risiko jangkitan lah untuk makluman Encik Azwan dalam perkhidmatan pencegahan jangkitan HIV dalam komuniti satu program khas telah dilaksanakan di peringkat kementerian dan juga di peringkat negeri Kelantan kita panggil klinik kesihatan model ataupun KK model di mana KK model tersebut di mana kita menempatkan pejabat NGO kalau NGO yang berdaftar dengan Malaysia AIDS Council di mana dalam pelaksanaan klinik ini kerjasama untuk link kepada saringan atau mendapatkan kenal pasti kumpulan berisiko kita dapatkan kerjasama melalui pekerja komuniti kesihatan di mana dia akan membantu klinik kesihatan untuk dapatkan kumpulan berisiko membuat saringan dan menerima rawatan awal lah. Kalau di Kelantan kita ada dua klinik utama lah. Yang pertama klinik kesihatan Kemahang di Tanah Merah dia. Yang tu telah dilancarkan pada tahun 2018 lagi. Yang tu dilancarkan pada sambutan Hari AIDS jugalah. Sambutan Hari AIDS sedunia pada 2018 yang KK model tersebut, klinik kesihatan model tersebut khas kepada golongan perkongsian jarum secara suntikan lah. Yang terkini pada tahun 2023 di negeri Kelantan fokus kepada kumpulan berisiko HIV di mana klinik kesihatan Kota Jembal kita telah wujudkan KK model di mana kerjasama dengan NGO sahabat untuk memastikan kumpulan berisiko disaring awal dan menerima rawatan dengan segera jika disahkan positif lah. Jadi kerjasama semualah di peringkat semua peringkat. Bermula di peringkat daerah, pejabat kesihatan daerah merancang program pelaksanaan pengesanan kes saringan dalam komuniti dan juga di peringkat klinik kesihatan dan juga di hospital, dan rawatan kebanyakannya fokus di klinik kesihatan dan di juga hospital lah. Jadi di semua peringkat kerjasama semua peringkat untuk memastikan program saringan dan rawatan segera dapat dilaksanakan secara komprehensif lah. Jadi fokus kita adalah untuk komuniti ujian lebih awal dan kita dapatkan rawatan dengan lebih segera lah. Dengan segera. Okey doktor, dah sempena hari ni lah 1 Disember kita ada sambutan Hari AIDS Sedunia 2025. Mungkin boleh doktor kongsikan apa tema pada tahun ini? Tema Hari AIDS tahun 2025. Okey. So untuk tema Hari AIDS sedunia itu memang tepatlah dengan situasi semasa HIV lah. Tema dia adalah overcoming disruption, transforming the AIDS response. Jadi overcoming disruption, mendepani cabaran, transforming the AIDS response, mentransformasikan tindakan ke arah ending AIDS lah. So ada dua perkataan penting saya tengok di situ lah. Satu, mendepani cabaran lah. Memang cabaran tinggi. Untuk kita mengesan kumpulan berisiko pada peringkat awal, sukar lah. Agak sukar untuk kita kesan secara umumnya sukar. Jadi kita memerlukan kerjasama lah daripada semua pihak untuk memastikan kumpulan berisiko yang dijangkiti HIV, terutama dari segi risiko jangkitan secara seksual, untuk mendapatkan rawatan. Dan perkataan kedua adalah transformasi. Transformasi adalah strategi yang terkini yang kita laksanakan adalah kita transform daripada fokus kepada perkongsian jarum suntikan kepada risiko secara seksual lah. Macam tadi untuk yang pertama adalah program Prosta kan. Di kalangan di mana kita tengok 45% berumur 20 hingga 29 tahun risiko jangkitan. Kita fokus kepada Prosta untuk melindungi remaja. Yang kedua adalah akses kepada saringan melalui MySejahtera Test Now, di mana
kumpulan berisiko boleh mendapatkan ujian saringan di pos ke rumah secara percuma, secara percuma daripada test kit untuk sendiri dengan postage pun percuma. Free shipping memang percuma. Dan yang ketiga adalah KK model tadi, dan ada yang strategi yang terkini adalah pemberian ubat lah. Pemberian ubat kepada kumpulan berisiko. Di mana jika disaring adalah negatif, dia panggil ubat pre-exposure prophylaxis of HIV lah. Dipanggil ubat PrEP lah, ubat prophylaxis. Di mana ubat tersebut diberikan kepada kumpulan berisiko untuk memastikan mereka kekal negatif, di samping menerima kaunseling yang berterusan lah daripada pegawai kesihatan yang merawat dan menyediakan perkhidmatan tersebut lah. Okey Doktor, mungkin kita dah sampai ke penghujung jugalah sebagai sebelum kita mengakhiri sesi podcast kita pada hari ini. Mungkin Doktor boleh kongsikan matlamat jangka panjang way forward kita dah dalam menangani HIV. Mungkin ada apa-apa program khas dalam merancang untuk mencegah jangkitan HIV. Alright. Seperti yang saya maklum tadi lah, program-program khas memang kita sentiasa memang dalam ongoing lah dalam pelaksanaan kita lah. Jadi matlamat jangka panjang untuk matlamat jangka panjang untuk HIV, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menetapkan pada tahun 2030 lah. Kita ada target kita untuk mengakhiri AIDS pada tahun 2030. Berapa tahun lagi lebih kurang 4 tahun lagi. Di mana ada visi ada 3 visi utama Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Visi yang pertama adalah kita untuk zero new HIV cases lah. Kita nak memastikan tiada lagi jangkitan baru dalam komuniti pada tahun tersebut lah. Yang kedua adalah zero AIDS related death ataupun tiada lagi kematian berkaitan dengan HIV di kalangan pesakit pada peringkat AIDS. Maksudnya dengan menerima rawatan, kadar kematian disebabkan oleh HIV pada peringkat AIDS kita boleh nak kurangkanlah, memang tak ada lah. Dan yang ketiga adalah untuk zero stigma and discrimination lah. Kita nak mengurangkan stigma. Tiada lagi stigma kepada pesakit-pesakit HIV untuk membantu mereka mendapatkan saringan dan meneruskan rawatan jika disahkan positif lah. Dan ada 3 juga target utama. Kita yang pertama adalah dia panggil 95% cascade lah. Ada 3. Yang pertama adalah kita nak pastikan 95% kumpulan berisiko yang saya maklumkan tadi disaring dan mengetahui status mereka. Yang kedua adalah 95% sekurang-kurangnya 95% kes yang disahkan HIV menerima rawatan HIV, dan kita nak pastikan 95% kes HIV yang menerima rawatan achieve virus suppression lah. Maksudnya dia menerima rawatan yang sempurna dan sistem pertahanan badan dia adalah seperti manusia biasa, seperti tak ada HIV. Jadi untuk merealisasikan hasrat kerajaan, goal, target dan visi yang saya maklumkan tadi, memang memerlukan kerjasama daripada semua pihak lah untuk ke arah mengakhiri AIDS pada tahun 2030 lah. 2030. Okey Dato', dalam tak lama lagi lah 2030 dalam 4 tahun lagi lah. Mana visi kebangsaan ni adalah 3 sifar lah sifar jangkitan HIV baru, sifar kematian berkaitan dengan AIDS, dan juga sifar stigma dan diskriminasi lah. Jadi kita dah sampai ke penghujung majlis kita hari ini, podcast kita hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Muhammad Azwan di atas pengkongsian berkenaan dengan sambutan Hari AIDS Sedunia hari inilah program Hari AIDS Sedunia 2025. Banyak maklumat-maklumat yang kita tahulah berkenaan dengan program pencegahan HIV AIDS. Mungkin sebagai penutup, mesej utamalah yang doktor nak kongsikan kepada pendengar, mungkin dia orang dah nak take home message apa benda yang boleh sempena Hari AIDS Sedunia ni. Jadi take home message saya ada 3 lah mungkin.
Saya rumuskan. Yang pertama adalah take home message, ketahuilah status anda. Maknanya kepada kumpulan berisiko tadilah. Hanya mereka yang tahu mereka berisiko. Mereka yang lebih arif tentang mereka. Ketahuilah status anda, dapatkan saringan awal, dan jika disahkan positif, dapatkan rawatan dengan segeralah. Yang pertama adalah ketahuilah status anda, ujian saringan awal. Yang kedua adalah dapatkan rawatan segera. Rawatan segera kerana rawatan HIV ni memang mudah didapati dan diberikan secara percuma kepada semua warga negara Malaysia. Dan rawatan HIV dia ada target dia. Di mana dia target dia, kita nak pastikan U equal to U. Di mana U adalah undetectable equal sama dengan untransmissible. Maksudnya tiada penurunan viral load. Viral load ni maksudnya jumlah virus dalam badan yang rendah. Undetectable, tidak dikesan, adalah equal, adalah sama dengan untransmittable lah. Maksudnya tiada transmisi jangkitan HIV kepada kumpulan-kumpulan berisiko lah. Jadi yang kedua adalah dapatkan rawatan dengan segera untuk kita achieve, untuk capai U equal to U. Dan yang ketiga adalah kita kena menggembling tenaga lah, kerjasama daripada semua pihak, daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga kementerian-kementerian yang berkaitan untuk memastikan pelaksanaan program pencegahan, kawalan dan rawatan HIV dapat dilaksanakan dengan komprehensif kepada kumpulan berisiko, dengan matlamat utama adalah saringan peringkat awal dan rawatan dapat diberikan dengan segera dan pesakit dapat compliant ataupun mematuhi rezim yang ditetapkan oleh doktor di klinik kesihatan atau di hospital lah. Okey doktor, terima kasih di atas maklumat yang disampaikan sebentar tadilah. Hadirin sekalian, sekarang kita dah ke akhir sesi lah. Kita jadi mesej utama tadilah dah doktor maklumkan tadilah. Pertama, ketahui status anda, dan yang kedua, dapatkan rawatan secara awal, dan yang ketiga, dapatkan kerjasama dan elakkan diskriminasi dan juga stigma lah. Okey, sampai di sini saja podcast kita sepenuh hari AIDS Sedunia tahun 2025. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada panel kita, Dr. Muhammad Azwan, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit HIV STI Hep C Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Dan sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sehingga berjumpa lagi. Thank you.